So 4 kekalahan berturut-turut. 4 kekalahan selepas 5 kemenangan berturut-turut. Jadi cerita dia nak kena cukupkan ke 5 menang 5 kalah. Hari betul. Aku actually tak bangun pagi tadi. Nak berjaga dah. Hampir-hampir dah sampai masa terlena. Bangun subuh tadi aku terus download tengok balik full match. Ni kira betul-betul fresh from the oven lah. Pukul 8 lebih sekarang ni. Teruk lah. Aku rasa semua kelemahan yang Liverpool dah ada betul-betul ditunjukkan dalam perlawanan ni. Yang first kali aku rasa sebut pasal daripada segi defending lah. Masalah Liverpool ialah masalah untuk hadap dengan bola-bola tinggi ni, bola-bola fizikal ni. Jadi menentang pula dengan Brentford. Bila menentang dengan Brentford ni, mereka ni bapak segala bola tinggi lah. Semua type of ball mereka boleh bagi, type of delivery sampai ke dalam Liverpool punya area tu. Jadi masalah berlaku ialah Liverpool pula tak boleh menang second ball. Bila tak boleh menang second ball ni, itu membuatkan Liverpool memang tak boleh pegang bola lah dekat depan tu. Second ball, third ball, lawan dengan MU hari tu pun benda sama yang terjadi. Sampaikan kelemahan tu betul-betul dah menjadi terlalu obvious untuk lawan dah tak perlu dah nak fikir macam mana ni kita nak buat apa semua. Apa yang dia boleh fikir ialah letakkan structure pemain-pemain berhadapan dengan Konate dan juga Van Dijk, dan itu akan membuatkan most of the time masa mereka tu jimat. Sebab apa? Mereka dah tak payah dah nak buat build up ke semua, bagi bola long ball, kemudiannya bola tu tanduk balik oleh Konate ataupun Van Dijk dan Brentford boleh gerakkan bola. Aku rasa first 5 minit tu dah menunjukkan dah yang apa yang Liverpool akan hadap lah. First kali aku rasa tentang gol pertama tu lah daripada long throw in. Jadi statistik yang aku tunjukkan dalam video sebelum ni, aku kata yang memang long throw in Monday Night Football dah letakkan statistik di mana season ni double daripada season lepas. Jadi bila double tu, Brentford pula, dia masalahnya Brentford ni dia punya throw in tu dah macam peluru mat. Dah betul-betul jadi macam satu cross dah. Bahayalah bila Liverpool dalam situasi, adakah aku nak lepaskan corner ataupun adakah aku nak lepaskan bola throw in. Masalahnya dua-dua Liverpool tak boleh hadap dan terkena lah. Aku rasa yang the first one tu sepatutnya tak berlaku lah, di mana bola cantik, bola direct daripada Brentford, daripada Kelleher terus ke atas, dapat dekat Mamadashvili buat clearance tu. Dia bukan clear tu dapat dekat Conor Bradley. Tapi masalah berlaku ialah Conor Bradley ni, sentuhan tu, what type of touches is that? Yang sepatutnya dia dapat, yang sepatutnya dia tak boleh melepaskan peluang tu dalam minit-minit yang awal, di mana Liverpool masih lagi tak boleh settle down. Tiba-tiba lepas pula. Aku faham dalam konteks kalau contohnya Liverpool melepaskan throw in tu dalam keadaan Liverpool tak ada pilihan melainkan challenge ke ataupun berlaku mix up, kemudiannya dapat throw in, fine. Tapi masalah ialah Conor Bradley tu melepaskan dalam situasi yang tak sepatutnya berlaku. Dia sepatutnya kontrol bola tu dengan lebih better, tapi apa yang dia buat, dia mempunyai bad touch lah. Malam tadi aku rasa penuh dengan sentuhan-sentuhan buruk, tak kisahlah daripada midfield, daripada goalkeeper, daripada attacker maupun daripada defender. Bila elemen tak boleh menang bola tinggi, kemudiannya elemen tak boleh menang second ball. Ringin nak tengok game EPL di stadium? Nak rasa sendiri suasana EPL di depan mata? Jom ikut kami. Jugador tak main-main weh. Jugador TV bakal bawa hampa ke London untuk menyaksikan perlawanan Arsenal versus Manchester United daripada 22 Januari ke 30 Januari. Dan kalau hampa rasa tak puas hati lagi, boleh add on untuk tengok game Champions League Arsenal versus Khairat Almaty. Untuk yang nak join tengok trip Derby Alexander Isak,
trip Liverpool menentang Newcastle juga dibuka guys, 26 Januari sehinggalah 3 Februari. Grab this chance, jangan lepaskan peluang. Selama ni kita hanya tengok Anfield di kaca TV, so inilah peluang anda untuk merasai sendiri suasana Anfield yang berhantu. Package termasuk penerbangan dari KLIA, penginapan, pengangkutan, stadium tour dan juga tiket perlawanan. Dan yang paling penting guys, ada juga travel insurance. Pembayaran boleh dibuat secara ansuran 2 kali, tetapi tempat adalah terhad. Jadi cepat-cepatlah PM exam sekarang. Nombor telefon aku letakkan di ruangan komen. On top of that, sentuhan buruk pula berlaku di mana Liverpool ni tak boleh sustain attack. Aku cakap sebelum ni bila Ekitike main, dia punya sentuhan tu kebiasaannya dia akan membuatkan bola tu stick dekat kaki dah. Dia jadi macam gam. Bila berlaku macam tu, Liverpool boleh sustain attack sikit lah. Sebabnya itu membenarkan Liverpool untuk ada bola tu berada lebih lama di kawasan lawan. Tapi apa yang berlaku pagi tadi ialah Liverpool memang sama sekali tak boleh lekat lah bola dekat atas tu, yang membuatkan tak ada continuation of attack. Sebab itulah bila bola sampai dekat atas, straight away Liverpool hilang bola dan dia akan patah balik. Dia jadi negative transition. So sebab itulah Liverpool dalam keadaan semalam tu always back foot, pi balik all type of end to end basketball matches yang sekali lagi berlaku dekat Liverpool, dan Liverpool sama sekali tak ada game plan lah untuk counter tu. Gol pertama daripada long throw in, aku tengok yang nama apa dia tu, Koyode ke, aku tak tahu dia main wing back ke, dia main winger ke, tapi cerita dia malam tadi apa dia player Liverpool ni buat dia dah jadi macam dengan boleh skill silang kaki aku tengok dia silang kaki tu dah macam Alis Sissoko dah, tapi Liverpool still tak boleh handle dah. Ada first half tu boleh tahan kot beberapa kali chances yang dia boleh cipta. Hasil daripada Liverpool ni lah tak boleh memenangi duel, individual duel sendiri. Kemudiannya apabila Liverpool menggunakan double pivot Szoboszlai dan juga Curtis Jones, seperti mana apa yang kita tengok semasa gol pertama lawan Frankfurt hari tu, midfield double pivot Liverpool ni dia always hunting the ball. Masalah berlaku ialah always hunting the ball ni dia akan ikut bola. Bila ikut bola tu, ruang yang sepatutnya ditutup tu jadi terbuka. Jadi siapa-siapa midfield yang boleh ada any type of responsibility in terms of defensive side itu sangat-sangat dialukan lah sekarang ni, sebab nampak gaya macam Liverpool memang cuba untuk bermain front footed, tapi masalah yang berlaku ialah kejap bola dan itu membuatkan ruang di bahagian tengah tu ditebuk-tebuk oleh Brentford. Brentford ni bagiku dia main simple lah, tetapi dia main dengan plan yang sangat-sangat clear, bagi bola direct. Kemudiannya bila bola tu second ball ataupun third ball, kita gerakkan bola daripada situ dengan memenangi bola yang kalah oleh Liverpool. Jadi first goal dan second goal, aku sampai tak ingat dah second goal tu goal yang mana. Second goal sama juga situasi di mana kehilangan bola di bahagian midfield. Apabila Wirtz pass dekat Ekitike cuba dia balik nak return pass tu, tapi tak sampai. Dia sebab itulah aku cakap bila bola tak lekat dekat kaki ataupun Liverpool membuat kesilapan passing, itu akan menjadi satu dosa sekarang ni untuk Liverpool. Dia dah sampai tahap tu dah. Sebab nampak gaya macam Liverpool memang tak boleh langsung kehilangan bola. Itu cerita dah. Macam mana kalau tak boleh hilang bola ni, nak main bola macam mana Liverpool nak boleh sustain attack kalau tak boleh hilang bola? Dalam satu perlawanan 90 minit tu berapa ratus bola yang akan satu-satu tim tu akan hilang. Jadi bila hilang bola tu dapat dekat Damsgaard ke, satu throw ball yang cantik lah dapat dekat Kevin Schade dan dia 1v1 macam tu lah. Sebelum ni kita ada Alisson, tapi Mama Sheffield ada, dan bagi aku memang nerve wracking lah dia ni. Baik daripada segi penjagaan gol, bola tinggi, maupun daripada segi hantar-hantar bola lah, bagi delivery bola ni.
So 2-0, kemudiannya Liverpool dapat some sort of light lah bila Kerkes berjaya menjaringkan gol pertama dah untuk Liverpool. Itu pun betul-betul dah hujung lah. Aku rasa the first one. Aku probably rasanya the first time yang Conor Bradley dia cross terus bola tu. Kan, berapa kali aku tengok bila dapat Conor Bradley dia memang persis betul-betul tak mau nak cross. Tapi bila mana dia cross bola tu di-flick oleh Ekitike kot. Kemudiannya dapat dekat Kerkes dekat back foot lah. Aku juga nampak yang few time Kerkes ni nampak lebih adventurous bermain dekat depan tu, sebabnya ada Curtis Jones lah yang dia akan menggantikan posisi di left centre back tu untuk membenarkan Kerkes naik ke atas. Jadi daripada segi tu nampaklah sedikit perbezaan berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Yang lain tu apa lagi? Half time 2-1, second half 3-1. Penalty. Aku tak tahu nak kata penalty tu. Aku rasa soft sangat. Kalau yang tu penalty, kenapa yang Cody Gakpo jatuh tu tak penalty? Itulah persoalan aku. Itulah persoalan yang sangat-sangat berat lah. Sebab dia jatuh tu pun dah macam nak kena tembak dengan sniper lagi. So tak apalah, VAR check daripada corner jadi penalti 3-1. Tapi selepas 3-1 tu pun aku nampak gaya macam Brentford tu lebih tinggi possibility untuk skor gol keempat, gol kelima ataupun gol keenam berbanding dengan Liverpool untuk mencari gol kedua. Tapi last kali Liverpool dapatkan gol kedua lah daripada Muhammad Salah. Tak cantik lah gol tu, sangat-sangat cantik. Itu pun hampir-hampir dah cucuk bola sekali lagi naik ke atas. Jadi banyak aspek lah yang perlu aku rasa Liverpool perlu aku bincangkan. Video full review kemungkinan hari ni hari Ahad, Isnin, Selasa. Probably hari Selasa macam tu, sebelum game lawan Crystal Palace ke. Selepas ni lawan Crystal Palace tau. Satu lagi game yang tough tu, so aku tak tahu macam mana Liverpool sekarang ni nampak gaya macam nak keluar daripada masalah Liverpool ni. Sebab game tu datang thick and fast. Masalah pula opponent Liverpool tu semuanya opponent yang payah. Tak ada rasa opponent yang mudah dibuli untuk membenarkan Liverpool untuk at least dapat breathing space. Payahlah. Aku tak tahu bagaimana Arne Slot nak keluar daripada kerumitan ni, daripada permasalahan ni. So the bugs on you lah, Arne Slot kan. Kita ni boleh lah cakap, boleh komen je depan TV, tetapi the one yang job on the line tu ialah you lah, Arne Slot. So full review nanti keluar esok ataupun lusa. Jadi setakat itu saja video kali ni. 4 kalah betul-betul weh. Hari